kita boleh tahu surat khabar kata ada outbreak. Influenza lah tu. What else? Okay, influenza memang demam dia abrupt. Demam dia tiba-tiba. Pak macam tu. Sometimes people boleh ingat pukul 8 breakfast, pukul 9 tumbang. Dia boleh ingat the exact moment dia rasa sakit. Itu salah satu common symptom in influenza. Okay, tapi boleh je ada orang dedah-dedah, ada je orang tak demam langsung. Okay, again, dia punya symptom boleh jadi macam-macam. Tapi most of the time, kalau korang nak dapat typical presentation of influenza, demam dia abrupt. Macam you describe. Pap rasa lain dah. Itu boleh disusuli dengan benda lain. Right? Apa yang kita kena faham, kalau kita dah rasa, so kita boleh tahu ada kawan-kawan kita batuk sesama. Kita boleh tahu surat khabar kata ada outbreak. Influenza lah tu. What else? Okay? Education yang penting akan mengajar orang, kita rasa kita influenza, dalam masa 2 hari sakit, ambil ubat terus. Then kita boleh cut short hari ke-3, ke-4, ke-5 tu kita tak tombang dah. Tu maksudnya ubat tu macam dia berkesan 48 jam. Macam tu. Bukan, oseltamivir. Okay, antiviral untuk influenza. Bunuh virus tu. Maksudnya kenapa saya kata Aisyah salah tadi? Sebab you tunggu. Ini tak boleh jadi, baru datang hospital. Dah terlambat. You might miss the window period yang membolehkan you sihat cepat.